Hai hai hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita buat ketiau teng. Ni ketiau teng ni bukan biasa-biasa. Ketiau teng dengan ketiau sup lain. Okay, hampa kena cuba resipi ni. Memang hampa kena rasa dulu. Okay. Okay, mula-mula kita buat dadu-dadu bawang putih. Bawang putih biar kita tumis dulu dengan rempah pak sekawan ni. Okay, sampai dah brown, masuklah labu ayam ataupun labu kunduk. Okey, masuk dengan bawang sekali, masuk ayam. Okey, kemudian kita masuk ayam, nanti kita nak keluarkan balik ayam tu, nak cari-cari. So masuklah fish ball apa semua ni. Okey, labu tu, function labu tu lah yang bagi sedap dengan kunduk. Ni gula kunduk tau, wajib. Ketiau teng memang ada gula kunduk, okey. Lepas tu masuklah garam, masuk gula sikit lagi. Tadi tu bagi lemak, tapi ni gula ni bagi balance semua rasa. So dah siap dah kuah dia, and then keluarkan ayam balik. Okey, keluarkan balik. Okey. Keluarkan balik ayam. Macam biasalah, tunggu sampai mendidih apa semua tu. Masuklah daun bawang, daun sup. Yang tu saja ketiau teng, simple sangat-sangat. Ketiau teng tak ada banyak-banyak. Okey, bolehlah letak kangkung. Letak toge. Letaklah ayam yang kita cari tadi. Yang tu saja, simple sangat-sangat kan. Tapi hampa kena rasa kuah dia memang sedap.